Pernahkah kita terfikir, mengapa di tanah Melayu terdapat banyak tempat orang lama panggil kota lama, kota gaib atau kota hilang? Tetapi apabila dicari dalam peta moden, ia seolah-olah tidak pernah wujud. Adakah kota-kota ini sekadar cerita lisan? Atau sebenarnya, kita sedang berdiri di atas sejarah yang belum selesai difahami? Hari ini kita tidak datang untuk mendakwa. Kita datang untuk memerhati, menilai dan membuka ruang kefahaman. Peta moden dibina untuk keperluan hari ini. Jalan raya, bandar, sempadan politik. Namun, peta moden bukan rekod lengkap masa lalu. Banyak kota purba tidak masuk ke dalam peta kerana ia tidak dibina dengan batu besar, seperti kota Rom atau Yunani. Sebaliknya, kota-kota awal di tanah Melayu sering dibina menggunakan tanah, kayu dan struktur ringan. Cukup kuat untuk zamannya, tetapi mudah kembali menjadi bumi apabila ditinggalkan. Hutan tropika pula tidak menunggu. Dalam masa beberapa dekad sahaja, akar pokok mampu menelan tembok, tanah mampu menimbus parit dan hujan mampu menghapus jejak yang tidak dijaga. Bagi orang lama, perkataan kota tidak semestinya bermaksud bangunan tinggi atau istana besar. Kota boleh merujuk kepada kawasan berkubu, pusat pemerintahan kecil, tempat perlindungan atau kawasan yang dilindungi oleh benteng tanah dan pagar kayu. Apabila generasi berlalu, yang tinggal hanyalah petunjuk halus. Nama tempat, batu yang tersusun tidak semula jadi, parit lama yang terlalu lurus untuk jadi hasil alam, atau kawasan yang sejak dahulu lagi dianggap tidak elok dimasuki sesuka hati. Ada beberapa sebab mengapa kota-kota purba di tanah Melayu kelihatan seolah-olah hilang dari sejarah. Pertama, alam itu sendiri. Tanah Melayu berada dalam zon tropika lembap dan aktif. Hujan turun hampir sepanjang tahun. Sungai melimpah, tanah bergerak. Dalam keadaan sebegini, alam bukan sekadar latar belakang. Alam adalah kuasa yang sentiasa bekerja. Hutan tropika tidak memerlukan ratusan tahun untuk menelan sesuatu. Dalam masa beberapa dekad sahaja, akar pokok mampu membelah batu, lumut menutup permukaan, tanah runtuh menimbus struktur. Apa yang pernah berdiri sebagai pusat kehidupan, perlahan-lahan kembali menjadi sebahagian daripada bumi. Kedua, bahan binaan. Berbeza dengan tamadun batu di tempat lain, banyak kota awal di tanah Melayu dibina menggunakan kayu, tanah mampat dan bahan semula jadi yang tersedia di sekitar mereka. Ia cukup untuk zamannya, cukup untuk melindungi, cukup untuk mentadbir, tetapi kayu akan reput, tanah akan larut, struktur akan kembali menjadi tanah asalnya. Selepas beberapa generasi yang tinggal mungkin hanya parit samar atau susunan tanah yang sedikit ganjil, sesuatu yang mata moden mudah terlepas pandang. Ketiga, peperangan dan perpindahan. Sejarah manusia jarang sunyi daripada konflik. Apabila berlaku peperangan, kota dibakar. Apabila berlaku ancaman, penduduk berpindah. Ada yang meninggalkan kawasan kerana wabak. Ada yang kerana laluan perdagangan berubah. Apabila pusat kuasa berpindah, kota lama ditinggalkan. Dan kota yang ditinggalkan tanpa penjaga akan cepat hilang. Keempat, dan mungkin yang paling kita jarang fikirkan manusia moden sendiri. Berapa banyak kawasan lama yang telah diratakan untuk ladang, perumahan atau jalan raya? Berapa banyak tapak purba yang tertimbus sebelum sempat dikaji? Kerana ketika itu, kita tidak tahu apa yang berada di bawahnya. Kadang-kadang, kita membina di atas sejarah tanpa sedar. Kadang-kadang kita tahu, tetapi tidak cukup peka untuk menjaganya. Maka apabila orang bertanya, di mana kota itu sekarang? Jawapannya mungkin lebih dekat daripada yang kita sangka. Ia bukan hilang, ia cuma berubah bentuk. Ia menyatu dengan tanah, menunggu untuk difahami semula. Ramai bertanya, di mana buktinya? Dalam kajian sejarah awal, bukti jarang muncul dalam bentuk yang sempurna. Ia hadir sebagai serpihan. Contohnya tembikar pecah, batu bata lama, kesan peluguran logam, atau susunan tanah yang menunjukkan tangan manusia pernah bekerja di situ. Tapak seperti sungai batu di Kedah membuktikan bahawa tamadun awal di tanah Melayu benar-benar wujud.
dengan teknologi besi, sistem perdagangan dan pengurusan kawasan yang tersusun, jauh lebih awal daripada yang pernah diajarkan secara ringkas di sekolah. Namun, tidak semua tapak sempat dikaji. Ada yang musnah sebelum disedari. Ada yang masih tersembunyi di bawah ladang, hutan dan pembangunan moden. Di sinilah tradisi lisan sering disalahfaham. Tradisi lisan bukan bukti mutlak, tetapi ia juga bukan sekadar dongeng kosong. Dalam dunia akademik, tradisi lisan dianggap sebagai lapisan awal maklumat, petunjuk lokasi, petunjuk fungsi dan petunjuk ingatan kolektif masyarakat setempat. Masalah yang berlaku apabila kita sama ada menelan semuanya tanpa soal atau menolak semuanya tanpa adab. Pendekatan yang matang ialah mendengar, menilai dan membandingkan dengan bukti fizikal dan kajian berperingkat. Ada juga tempat yang dikatakan tertutup. Sebahagian orang mentafsirkannya sebagai kepercayaan lama. Sebahagian pula melihatnya sebagai psikologi kolektif masyarakat. Namun satu perkara yang jelas, tempat yang dianggap tertutup biasanya kurang terusik. Dan kerana kurang terusik, banyak tapak lama sebenarnya terselamat daripada dimusnahkan oleh tangan manusia sendiri. Kadang-kadang, rasa segan dan hormat itulah benteng terakhir sejarah. Apa yang penting bila kita bercakap tentang kota purba dan tapak lama? Kita perlu menjaga adab. Jangan mengambil apa-apa dari tapak tersebut. Jangan mendedahkan lokasi sensitif secara terperinci. Dan jangan mengubah sejarah menjadi sensasi. Warisan ini bukan untuk dibanggakan secara berlebihan dan bukan juga untuk dihina sebagai khayalan. Ia adalah amanah masa. Kota-kota purba tanah Melayu tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk difahami dengan cara yang betul. Sebahagiannya akan ditemui melalui kajian, sebahagiannya kekal sebagai peringatan. Dan mungkin sebahagiannya mungkin tidak ditakdirkan untuk dibuka sepenuhnya, kerana tidak semua rahsia perlu didedahkan. Ada yang dijaga agar keseimbangan terus terpelihara. Jika anda mahu episod seterusnya tentang satu kota lama yang sering disebut oleh orang tua-tua tetapi jarang dibincangkan secara beradab dan berfakta, tulis di ruangan komen Kota Hilang dan jangan lupa subscribe. Kita jaga warisan ini bersama.